Dalam kehidupan seharian, kadang-kala sesuatu teguran atau sindiran tidak disampaikan secara terus. Sebaliknya, melalui ungkapan seperti bagai melepaskan batu di tangga atau bagai kacang melupakan kulit. Kalau kalian nak tahu, ungkapan seperti ini sebenarnya dikenali sebagai bahasa kiasan. Menurut Asma Haji Omar pada tahun 2008, bahasa kiasan merupakan bentuk bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna secara tidak langsung, iaitu membawa maksud tersirat bagi tujuan tertentu dalam komunikasi. Bahasa ini digunakan untuk menyampaikan mesej secara lebih halus, kreatif dan kadang-kala lebih mendalam. Sebagai contoh, ungkapan bagai aur dengan tebing bukanlah merujuk pada aur atau tebing sungai semata-mata, tetapi menggambarkan hubungan kerjasama yang erat. Menariknya, walaupun bahasa kiasan merupakan warisan masyarakat Melayu sejak dahulu, penggunaannya masih kekal hingga kini, termasuklah dalam komunikasi digital seperti TikTok, Instagram dan juga WhatsApp. Untuk menghayati bahasa kiasan dengan lebih dekat, mari kita hayati petikan dialog berikut. Saya telah merasai bagaimana baiknya hidup di tempat orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri saya. Ada terlebih baik di negeri saya, Pak Malau. Bahasa tersebut berbunyi, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Peribahasa ini membawa maksud bahawa walaupun negara orang itu lebih indah, maju ataupun makmur, negara sendiri tetap menjadi lebih baik kerana di sinilah asal usul kita, tempat kita dilahirkan dan tempat yang membentuk identiti serta jati diri kita. Gunting dalam lipatan. Sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Putri Lilin. Bagai mencurah air ke daun keladi. Baiklah, seterusnya saya ingin berkongsi makna kiasan yang telah diambil daripada tangkap layar status WhatsApp tersebut, iaitu gunting dalam lipatan. Kiasan ini merujuk kepada seseorang yang berpura-pura baik di hadapan kita, namun sebenarnya menyimpan niat yang buruk dan mengkhianati kita dalam diam. Kadang-kadang individu seperti ini sukar untuk dikesan kerana mereka kelihatan rapat serta boleh dipercayai. Dalam kehidupan seharian, sikap ini boleh berlaku dalam persahabatan, keluarga, di tempat kerja maupun di tempat belajar. Kesannya, individu seperti ini bukan sahaja melukakan perasaan, malah mampu meruntuhkan kepercayaan serta menjejaskan hubungan yang telah terjalin. Oleh itu, kita perlulah sentiasa berhati-hati dalam mempercayai orang lain dan pada masa yang sama, elakkan diri kita daripada menjadi gunting dalam lipatan kepada orang lain. Sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Peribahasa sepandai-pandai tumpai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua membawa maksud bahawa sehebat manapun seseorang pasti akan melakukan kesilapan. Ia mengingatkan kita supaya tidak terlalu yakin atau sombong dengan kebolehan diri. Berdasarkan komen dalam hantaran tersebut, jelas pengguna media sosial menggunakan kiasan Melayu secara santai dan kreatif. Ada yang mengolah semula peribahasa, akhirnya tanah kejatuh juga. Ada yang menyindir secara humor, kepala tupai kamu. Dan ada juga yang mengaitkan dengan peribahasa lain seperti air dicincang takkan putus. Ini menunjukkan bahawa kiasan tradisional masih hidup tetapi disesuaikan dengan gaya komunikasi digital yang lebih spontan dan bersifat jenaka. Fenomena ini membuktikan bahawa peribahasa Melayu kekal relevan kerana mampu memperkayakan bahasa dalam komunikasi moden. Walaupun digunakan dalam konsep santai, ia tetap menyampaikan makna mendalam, mencerminkan identiti budaya serta menjadikan interaksi dalam talian lebih berlapis dan bermakna. Putri Lili. Cuba kita tengok tangkap layar ini yang menunjukkan satu hantaran TikTok seorang gadis yang menggunakan Putri Lilin dalam caption beliau.
Puteri Lilin merupakan antara kiasan berpindah yang tergolong dalam jenis kiasan terus. Kiasan ini merujuk kepada seseorang, terutamanya perempuan, yang cepat merungut kerana tidak boleh menahan panas apabila berada di bawah matahari. Dalam era digital, kita dapat lihat fenomena pencampuran kod seperti caption tersebut, iaitu kiasan tradisional Puteri Lilin digabungkan dengan struktur ayat bahasa Inggeris. Ini menunjukkan bahawa bahasa kiasan tidak kaku dan fleksibel mengikut peredaran zaman dan gaya percakapan generasi muda. Selain itu, kiasan Puteri Lilin juga digunakan untuk meluahkan realiti hidup secara jenaka atau humor. Ini membuktikan kiasan masih menjadi alat komunikasi yang sangat efektif untuk menyampaikan perasaan dalam media sosial. Dengan ini, Puteri Lilin dalam media sosial bukan lagi satu hinaan, tetapi telah bertukar menjadi satu trend untuk pengguna mengakui kekurangan diri mereka secara santai. Ini adalah bukti bagaimana bahasa dan masyarakat berkembang, iaitu kiasan yang sama, tetapi fungsi sosialnya telah meluas daripada sekadar sindiran kepada alat untuk membina keakraban. Bagai mencurah air ke daun keladi. Peribahasa bagai mencurah air ke daun keladi sering kali digunakan dalam kalangan masyarakat Melayu pada hari ini. Maksud peribahasa ini ialah seseorang yang memberi nasihat atau ajaran yang sia-sia kerana tidak memberi apa-apa kesan kepada lawan bicara. Berdasarkan tangkapan layar ini, kita dapat melihat bahawa hantaran trik yang berikut menunjukkan bahawa pengguna masih lagi belum mengetahui maksud sebenar tentang peribahasa ini kerana mereka masih bertanya mengapa daun keladi. Jadi, di sini saya ingin menerangkan bahawa daun keladi itu dipilih kerana sifatnya yang tidak menyerap air. Apabila air dituangkan ke daun keladi, air tersebut akan jatuh dan perkara tersebut akan menjadi hal yang sia-sia. Jadi kita dapat simpulkan bahawa setiap perkara yang dilakukan atau setiap nasihat yang kita berikan kepada orang lain tidak semestinya semua akan berkesan kerana hal tersebut tergantung pada orang yang mendengarnya, sama ada mereka ingin menerima nasihat tersebut ataupun menolaknya. Kesimpulannya, masyarakat digital Malaysia hari ini sebenarnya masih kreatif. Kita tidak meninggalkan warisan lama, sebaliknya kita memberikan nyawa baharu kepada bahasa kiasan agar ia terus relevan dengan cara hidup moden. Sekian, terima kasih.